ayam buttermilk, permintaan dari Kakak Faiza. Jomlah tengok video masak aku ayam buttermilk yang tak seberapa ni. Mula-mula tumis sikit butter, tumis hirisan bawang merah, bawang putih, cili merah dan daun kari. Ikut cita rasa masing-masing. Ni aku tengok video masakan ni dekat YouTube je. Bahan-bahan dia yang ni je lah. Masukkan susu cair. Ni lah antara bahan yang terpenting dalam masakan buttermilk ni ya. 1 tin tu tak habis pun susu tu. Ada tinggalkan lebihan dia. Masuklah perasa-perasa yang kita sukai. Sikit gula, serbuk perasa, serbuk ayam sikit, serbuk lada putih sikit, garam. Garam sikit je, jangan banyak sebab butter tu kan dah masin. Kita kacau-kacau sampai ianya masak, betul-betul masak. Api sederhana je, tak payah besar-besar sangat. Agak-agak dah masak, masukkan ayam goreng tepung kita. Ayam ni saiz kecil je, aku pakai setengah ekor je. Dipotonglah kecil-kecil, goreng dengan tepung bestari yang original. Aduh, lah kuali pen aku ni saiz kecil pula. Ngam-ngam je lah di situ, nasib baik tak tertumpah-tumpah. Kacau-kacau kuah tu, bagi rata, gaul dengan ayam. Kalau tengok ayam goreng tepung aku tu biasa je, tepung dia tak berapa nak tebal. Kalau ikutkan, tepung dia lagi tebal, lagi sedap. Masakan buttermilk ni tak semestinya ayam sahaja. Macam seafood, udang-udang, kerang, ketam, sotong, kerang, boleh je buat. Untuk yang penggemar buttermilk ni, kalau tekak selera aku sesekali boleh lah. Macam Kakak Faiza sekarang ni, dia request 1 kali seminggu nak buat macam ni. Lauk dia, dulu-dulu pernah lah sekali buat ayam buttermilk. Tiba-tiba sekarang Kak Faiza request pula nak buat lagi. Dia teringin sangat kot nak makan kan. Mungkin dia dah bosan dengan lauk sambal ayam, gulai ayam, rendang ayam. Bukan kakak seorang je yang makan, kami semua dalam rumah ni pun makan lauk ni. Sedap tak?